Ingatan dia masih hilang, tiap malam menangis. Wanita hiba anak 8 tahun derita disihir. Sebelum kita melangkah jauh, yang belum lagi subscriber, apa kata anda subscriber dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya? Seorang wanita meluahkan rasa hiba apabila dia dan keluarganya menjadi mangsa sihir daripada individu yang dikenali. Walaupun dia dan keluarga semakin sembuh, namun apa yang lebih menyedihkan, anak lelakinya, yang berusia 8 tahun kini, terpaksa menderita akibat perbuatan urafat tersebut. Menurut wanita itu yang dikenali sebagai Putri, anak lelakinya itu hampir meninggal dunia dan masih menjalani rawatan untuk memulihkan semula kesihatannya. Saya baru ada kekuatan untuk kembali semula. Saya lama diam bukan sengaja, tapi saya dan sekeluarga sedang berjuang melawan sihir. Tapi bila saya semakin baik, anak saya yang berusia 8 tahun terkena sihir. Sihir itu sebenarnya dituju kepada saya, tapi yang terkena anak saya. Anak-anak saya yang lain terkena sikit dan semakin sembuh, tapi anak saya yang umur 8 tahun ni terkena paling teruk dan hampir mati. Sekarang dia makin pulih, tapi ingatan dia masih hilang dan tiap-tiap malam akan menangis minta tolong kerana masih dalam kesakitan. Katanya dalam sebuah hantaran di Facebook baru-baru ini, anak saya masih dalam keadaan tidak baik. 16 orang ustaz kami dah cuba berubat dan masih lagi dalam rawatan pihak hospital. Alhamdulillah pihak hospital juga banyak bantu dan beri sokongan kepada kami. Saya memang terdesak cari perempuan itu sebab dia sahaja boleh hentikan sihir ini, sebab makhluk yang dia hantar diberi makan. Menurut peramal perubatan Islam, jika makhluk itu tidak diberi makan, ia akan lemah dan makin lemah dan akan tinggalkan badan anak saya. Tapi itulah dia lari-lari tak nak jumpa, mengelak dan sekat saya, ujarnya.